5 Mac 2025. Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat berpuasa. Okey, ini kita cerita berita kita hari ini. Sebenarnya hari-hari Mr. Ura buat berita dekat WhatsApp group. Okey, RM30 setahun. Kalau anda nak join, boleh inbox Mr. Ura dalam message. Okey, kita tahu sekarang apa yang terjadi di Middle East, di mana Uncle Sam punya kepentingan Mr. Ura dapat rasakan dekat 60% dah musnah. Pelabuhan tentera mereka di UAE yang terbesar, bye-bye, Assalamualaikum, tak dapat digunakan. Sebab tu Uncle Sam terpaksa menghantar kapal perang mereka ke India untuk reload ke apa ke. Mereka terpaksa hantar sejauh 1000 km lebih daripada tempat perang. Dan juga semalam mereka mendekati sejauh 600 km daripada Iran, dan Iran melancarkan roket. Ya, memang Iran punya kapal perang tenggelam dekat Sri Lanka. Tapi adakah anda dapat berita iaitu kapal perang Uncle Sam terbakar, diserang? Tak ada orang pun bagi tahu. Kerana apa? Ini semua dirahsiakan. Mereka malu nak bagi tahu dunia. Dan sekarang ni kita lihat bagaimana intelijen China membantu Iran. Intelijen China membantu Iran. Mereka boleh zoom. Okay, mereka boleh zoom dan mereka boleh melihat pergerakan-pergerakan di Middle East selepas headquarters US dibedal. Mereka akan lihat ke mana mereka pindahkan barang-barang yang boleh diselamatkan, dan mereka bedal lagi. Mereka masih bedal. Iran masih bedal lagi di Middle East, di mana Kuwait dan Bahrain. Bahrain ni adalah kem tentera US terbesar di tanah Arab. Jadi Bahrain lah paling teruk. Dan UAE adalah intelijen US di tanah Arab, menguruskan tanah Arab apa semua dekat UAE. Jadi mereka banyak mendapat hadiah daripada Iran lah. Dan Saudi pula, Iran menafikan yang mereka bedal Saudi dengan drone. Mereka punya tempat minyak terbesar, dan juga Qatar, gas mereka yang terbesar, tempat simpanan gas mereka yang terbesar untuk disalurkan kepada dunia-dunia, kena bedal juga. Tapi Iran tak mengaku. Dan kita boleh lihat sekarang ni seperti macam Israel yang nak sangat perang ini merebak, dengan kemungkinan besar mereka yang bedal gas dan minyak di Middle East. Kerana apa? Mereka nak negara-negara Arab lain bersama-sama mereka bedal Iran. Kerana Iran menafikan serangan yang terhadap gas dan minyak dunia. Dan berita 1-2 hari ini berkenaan tentang Uncle Sam nak menggunakan Kurdistan, iaitu askar Kurdis, untuk membantu menyerang Iran dari dalam. Tapi hari ini IRGC memberi amaran, jika ada serangan dari dalam Iran menggunakan Kurdistan ke, Apestan ke, ISIS ke, Iran akan mengebom di Mona Nuclear Power Plant. Ini Iran berjanji. Ya, banyak orang kata di Mona Nuclear Power Plant telah dibedal Iran, tapi sebenarnya belum. Iran belum bedal lagi. Iran hanya bedal tempat penapis minyak Israel. Ini saja. Mereka tak bedal di Mona Nuclear Power Plant. Tapi kalaulah Israel menyerang Iran dari dalam menggunakan askar Kurdistan, mereka akan memulakan serangan terhadap di Mona Nuclear Power Plant. Kenapa Iran bedal Turki? Kerana di sana ada kem tentera NATO yang terbesar dekat Turki. Jadi Iran
cuba bedal radar yang berada di Turki. Kerana penting radar ni. Kalau tak, kerana Iran cuba membutakan mata Uncle Sam Israel di mana-mana saja di Middle East ni. Kerana apa, sekarang kita dapat information bahawa kadang-kadang serangan Iran ni tak ada siren yang berbunyi. Kerana apa, kebanyakan radar-radar Uncle Sam dan Israel, Mr. Ura rasa kebanyakan dah dimusnahkan. Dan juga sekarang ni anda pun tahu negara-negara Arab sekarang kekurangan senjata pertahanan udara. Mungkin 2 hari lepas Mr. Ura ada buat berita tentang negara-negara Arab tinggal lagi 4 hari saja mereka perlukan sistem pertahanan udara untuk mempertahankan diri daripada Iran. Ini masalah yang mereka hadapi sekarang. Masih belum lagi ada confirmation yang South Korea akan memberi mereka THAAD misail untuk mempertahankan diri daripada misail-misail Iran. Dan juga belum ada teknologi daripada Ukraine yang sampai ke Middle East untuk menjatuhkan drone. Kerana untuk mereka, walaupun Ukraine dah nak jadi padang jarak, padang terkukuh, tapi mereka masih mengharapkan iaitu Ukraine mengajar mereka teknologi untuk menjatuhkan drone. Jadi tak lama lagi anda boleh lihatlah bagaimana markabah tank Israel dah macam pakai selimut, dawai-dawai dekat atas badan. Tak seperti sekarang ni bagaimana Hezbollah mengebom markabah tank Israel dekat Lebanon tanpa baju lah, senang cerita, markabah tank mereka. Tak lama lagi kita akan lihat bagaimana markabah tank Israel akan pakai baju tebal-tebal macam mana tank di Rusia dan Ukraine, bagaimana mereka berpakaian. Dan semalam ada meeting di Iran di mana pemilihan siapa yang akan menggantikan arwahnya Ayatollah Khamenei. Dan mereka sepatutnya berada di satu bangunan untuk membuat pengundian. Tapi apa jadi, Israel dan Uncle Sam telah mengebom bangunan ini. Nasib baik meeting tu tak berada di situ, mereka buat di tempat lain. Kalau tak, semua calon-calon yang bakal menggantikan Ayatollah Khamenei juga akan terbunuh. Alhamdulillah lah, tak ada apa-apa terjadi. Okey, jangan lupa teman-teman, kalau nak berita penuh hari-hari, insya-Allah joinlah WhatsApp group Mr. Ura. Selamat petang, selamat berpuasa, hati-hati di jalan raya. Ura everybody.